Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, sempena Maulidur Rasul, kami akan menanyakan beberapa soalan kepada guru-guru dan murid-murid. Jom kita saksikan. Cikgu, Salam. apakah tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini? Umar Madani. Di manakah Nabi lahir? Bilakah Nabi lahir? Di manakah? Di manakah Nabi lahir? Mekah. Nabi lahir kat mana? Mekah. Assalamualaikum Laura. Waalaikumsalam. Di manakah Nabi lahir? Saya nak tanya ni. Nabi Muhammad lahir tahun apa? Nak tanya ni. Nabi Muhammad lahir kat mana? Di Mekah. Terima kasih. Nabi lahir kat mana? Betul. Terima kasih. Di manakah Nabi lahir? Di Mekah. Apa tema Maulidur Rasul tahun ni? Di manakah Nabi lahir? Kota Mekah. Apakah tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini? Mengikut firasat saya, temanya adalah pemangkin umat Madani ataupun pembina umat Madani. Begitulah tekaan saya. Apakah tema sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini? Cikgu Ain. Apa tema Maulidur Rasul tahun ni? Tak ingat. Apa tema Maulidur Rasul tahun ni? Tema dia berkaitan dengan Malaysia Madani, membangun rumah Madani. Apa tahun kelahiran Nabi? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Terima kasih. Sama-sama.